Okey geng, sama projek Wira geran aku ni. Jadi dekat dalam Wira aku ni kan, ada masalah yang lama sebenarnya aku nak baiki tau. Iaitu Cigar punya soket ni. Dia dari dulu tak hidup tau. So kalau aku nak charge phone ke apa kan, memang tak boleh lah geng. So ni aku try pasangnya soket ni. Kalau dia elok kan, akan ada bacaan volt bateri dekat situ. Walaupun dah on kunci, masih tak ada apa-apa geng. So jom kenal pasti apa punca masalah ni berlaku. First kali aku buka dulu cover bawah steering ni. Dan aku nak check fuse dekat fuse box ni. Aku buka cover fuse box ni dan tengok dekat sini. Cari yang Cigar mirror 15 ampere tu. Kira dekat situ. 1, 2, 3. Okey, pergi dekat fuse box. 1, 2, 3. Macam situ je. Itu dia guys fuse-nya. Cabut tarik keluar dan aku tengok. Fuse masih lagi okey geng. Pelik ni. Jadi aku try masukkan balik fuse tu dekat tempat dia tadi. On kunci dan tengok. Ternyata masih lagi tak hidup geng. So aku suspect benda soket tu yang rosak geng. Okey, ni untuk extra step lah. Aku check arus elektrik dekat fuse Cigar tu. Dan lampu dekat test pan tu hidup geng. Jadi betul lah kot. Arus ada lalu sini. Makna soket Cigar tu yang rosak geng. Korang rasa macam mana? Betul ke soket tu yang rosak? Ada sesiapa ada pengalaman tak? Cuba share komen dekat bawah. Okey geng. Sidai lah pula. Alright geng, aku dah restock tau stiker Wira geran ni. So kalau korang ada jumpa aku dekat luar sana kan, boleh je terus minta geng. Stiker ni aku bagi free je geng. Okay. Alright, insyaAllah next event aku ada dekat Wira Fest Batu Gajah geng. Silver Lake Batu Gajah. Kita jumpa dekat sana, okay.